Kita orang dah sampai train station. Kita nak bergerak ke next ke Tashkent pula. Oh, journey kita orang tidur dalam train dah berapa malam ah? 1, 2, 3 lebih lah. Lebih daripada 6, 7 malam lah kita tidur dalam train je. Jimat hotel. Welcome back. Sekarang kita orang berada dekat Tashkent. Baru sampai tadi. Train kita orang sampai pukul 7 pagi. So luckily hotel dapat check in awal tapi kena bayar $9. Kena bayar $8, sorry. Dan sekarang kita orang tengah jalan kaki nak pergi ke bus station Tashkent untuk dapatkan tiket besok malam untuk nak gerak ke Bishkek. Jadi kita orang kat sini total dia 2 hari lah. Hari ni full day, besok pun full day kita akan jalan. Lepas tu baru kita gerak malam, pukul 10 malam kot ada bas dia. Tashkent aku tak tahu lagi apa yang ada. Kita explore sama-sama. Jom jalan-jalan Tashkent. So berkicap juga kita orang berjalan nak sampai kat kedai ni. Nak try plaf yang agak famous dekat Tashkent ni. Aku dah order satu plaf dengan daging. Tengok apa rasa dia. Sebab aku dah makan plaf ni daripada Almaty, Astana. Boleh dikatakan semua bandar yang aku pergi aku try plaf. Nak tengok. Tapi buat masa ni yang plaf yang okey kat Almaty lah. Buat masa ni. Aku tak tahu yang kat sini betul-betul sedap ke tak. Alright, paling famous kat sini ni nasi plaf dia. Kita try rasa. Aku rasa dulu lah. So ni. Oh panas. Panas. Tak tahu, bagi aku yang Almaty ni sedap tapi okey. Dia ada beza dengan tempat-tempat lain yang aku makan lah. Boleh tahan lah. So sekarang kita orang buntu di tengah-tengah bandar Tashkent. Kita tak tahu nak ke mana. And then weather hujan. Tengok langit gelap. Ini nama dia Tashkent City. Kalau kita lebih kurang macam dekat Suria KLCC, ada taman dekat tengah-tengah bandar. Macam itulah keadaan dia. Ni aku nak tengok. So dia adalah kat sini kalau korang boleh nampak bangunan pencakar langit. Dia memang sama, bila malam dia akan ada air pancut lah. Air pancut dengan LED apa semua. So tempat shopping sana. So dia ada satu jalan yang bila kau jalan kau boleh lalu dekat satu tasik. Nampak macam okey. Resort bintang resort. Mana? Air warna biru macam ni. Air dia masih dekat Bintang Resort pula. Bini aku cakap, jom kita tengok. So kalau travel terlalu lama sebenarnya kau dah blank nak record, nak cakap apa, dia dah cakap serius penat. Hari ni hari yang ke dekat-dekat hari ke-20 kot. Hey! Dia bara jalan. Sakira bara dua. Dia bara jalan khasnya masa. Sudah kita inasa. Tamam şahane. Hani var hava diyor. Ya oğlum bak. Mana? So dekat sini dia ada macam satu dataran. Memang tempat dia orang chill-chill. Orang Uzbek kebanyakan nampak tu. Orang lokal dia lepak kat sini. Aku tak tahu. Kalau kita kat Malaysia dia macam dataran Merdeka lah. Tapi ni dataran dia lah. Ada bendera Uzbek besar. Orang boleh tengok tu. Sekejap, korang nampak tak? Tu, ada bendera dia besar. So happening juga kehidupan dia orang di malam hari di Uzbek ni. Kalau korang tengok kat belakang ni, ramai gila rakyat Uzbek nak masuk dekat dalam bangunan ni. Tak tahu malam ni ada apa, tapi memang meriah gila lah. Tak sure apa benda. Kalau aku baca-baca kat sini pun ni kot. Ni bila berapa ribu bulan. Mungkin dia orang ada konsert ke apa ke untuk malam ni. That's why penuh gila dengan ada askar jaga apa semua. And then dia ada banyak peronda duduk jalan ke hulu hilir dekat kawasan ni. So ni santai dia orang. Rakyat dia pun memang keluar jalan.
So ni adalah Magic City yang berada dekat Tashkent. Masuk percuma. Memang cantik lah kawasan ni. Tapi korang kalau bawa beg apa, dia akan scan lah, dia akan check. So bangunan dia memang smart lah. Bangunan dia kalau korang tengok warna-warni, dia macam Disneyland. So korang boleh tengok daripada segi bentuk bangunan dia memang smart lah. Macam kau bukan dekat Uzbekistan, macam kau duduk kat tempat lain. So aku macam tak percaya, rupanya dekat Tashkent ada tempat macam ni. Kalau korang tengok keliling bangunan dia, tak rasa macam kau dekat Uzbek sekarang. Dia umpama macam kau dekat Europe pun ada. Okay, jom aku bawa korang jalan-jalan, pusing-pusing tengok apa yang ada dekat kawasan ni. Okay, kalau ikonik seni bina, memang kalau korang tengok bangunan macam tu, itu adalah lambang kepada Uzbek. Memang diorang main colour biru dengan colour-colour macam tu. Yang paling best, yang paling penting korang kena tahu, masuk sini adalah percuma, tak perlu bayar apa-apa. Okay, kalau korang jumpa bangunan macam ni lah, korang tahulah yang korang berada dekat Uzbek. Memang bangunan dia akan ada colour-colour macam ni. So boleh tengok, korang boleh tengok ni colour, jalan dia berwarna-warni di atas dia. Ui, ada air joget-joget. Jom kita tengok air joget-joget. Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 bella ciao, 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 Ramai gila orang ambil video belakang. So inilah Magic Park. Masuk free, tapi kalau korang nak main ride-ride permainan-permainan dekat sana kena bayar lah. Tapi untuk kat dalam ni semuanya free. So hari ni hari terakhir kita orang dekat Uzbek. Aku dah check out daripada hotel. Sekarang kita orang just jalan-jalan dekat-dekat. Maybe nak pergi bazar dia, tengok macam mana gaya kehidupan orang sini dekat bazar dia. Kita orang akan bergerak ke Kyrgyzstan petang ni, naik bas. Dia tak petang lah, malam. Bas kita orang pukul 8 malam. Perjalanan kali ni akan ambil masa 13 jam untuk naik bas daripada Tashkent pergi ke Bishkek. Untuk aku berjalan dekat bandar Tashkent ni, aku ambil train, dia ada metro. Tapi untuk metro dia ni agak berlainan dekat negara kita. Sebab setiap kali kau nak pergi naik train tu, dia akan ada check. Dia check bag lah, check segala benda lah. Aku tak tahulah, mungkin untuk safety reason kau nak masuk mall dia ke apa semua pun sama juga. Dia akan check, dia akan scan. Dia suruh kau buka bag kau, dia nak tengok apa dalam bag kau. So far kalau benda-benda macam ni aku pernah tengok dekat Indonesia. Kalau Thailand. Kalau nak masuk mall dekat Thailand macam tu kan, ada lebih kurang macam tu lah. Daripada segi nak survive, Uzbek murah sebenarnya kalau korang datang. Kyrgyzstan aku tak tahu lagi macam mana. Almaty sama macam kita belanja dekat KL. Berapa costing kau belanja kat KL macam mana, macam tu, sama je. Ni kawasan pasar, dia macam lebih kurang bazar. Agak happening kat sini. So ni makanan-makanan orang lokal. Okay, sekarang aku duduk dekat area bazar dekat Tashkent. So aku nak try makanan-makanan lokal dia. Dia ada roti, and then benda yang wajib memang roti ni lah. Kalau kau pergi ke mana-mana dekat area negara Tantan ni, diorang memang makan roti ni. Sekarang diorang ada kebab. Kita tengok di kebab dia rasa apa. Yang penting ni ada sos cili weh. Kan jarang dapat sos cili. So air kopi panas. Bini aku pun ada order 2 jenis roti. Satu ni roti ni, dalam dia ada hotdog ayam. And then yang ni, dia roti kosong, manis tapi sedap. Tapi normal roti diorang memang roti ni lah. Korang tengok kat mana-mana kedai mesti ada roti ni.
So dia ada 3 jenis kat sini. Korang boleh tengok. Ni daging 18,000 som. Yang ni ayam 18,000 som juga. Kalau yang ni daging 20,000 som. So kalau paling famous kat sini ni lah, nama dia plof, atau dia akan masak dalam periuk besar ni. Cuma nasi ni dia ada agak banyak minyak lah. Kalau korang datang Uzbek, korang kenalah beli baju ni satu untuk kenangan yang korang pernah sampai Uzbek. So settle kita orang explore pasar. Pasar dia tak ada apa sangat, lebih kepada orang jual-jual barang macam dekat Malaysia, macam pasar Siti Khadijah. Sekarang kita cuba jalan kaki, pergi dekat area keliling kawasan ni. Kita tengok apa yang kita boleh explore dan apa yang kita boleh tengok dekat kawasan ni. Keluar je pasar, jumpa satu bangunan ni. Agak pelik, tapi yang penting dia ada lambang kat depan tu. Itulah lambang menandakan Uzbek. Kalau korang nampak mama-mama macam tu, so dah tahu dah Uzbek. Tengah-tengah jalan aku jumpa ni satu bangunan ni. Jom kita pergi baca, kita pergi tengok bangunan apakah ini. So ini adalah architecture monument of 19th century under the state. So ada visit Uzbek. So kat dalam ada macam architecture punya design. Nak masuk dalam kena bayar dalam 15,000. Kalau tengok, kalau korang nampak bangunan dia sama. Boleh kata mostly mana-mana Uzbek kau pergi, kau akan boleh dapat tengok bangunan-bangunan macam ni lah. Lepas daripada bangunan ni, betul-betul sebelah bangunan ni ada masjid besar. Biasa masjid confirm masuk free lah, tapi sekarang belum masuk waktu untuk aku pergi ke masjid. Kita try tengok dari luar dulu. Ini nama dia Masjid Tashkent Shah Uzbek Masjid. Korang boleh tengok kat sini nama masjid ni. Kita orang ada singgah juga satu tempat ni, Hotel Uzbekistan. Hotel dia ni bangunan dia unik. Ramai orang datang untuk ambil gambar kat depan ni apa semua sebab keunikan bangunan dia. Betul-betul sebelah hotel Uzbek tu ada ni, aku tak tahu tempat apa tapi memang menarik. Nanti aku letak dekat bawah ni apa nama tempat tu, korang boleh tengok. Sebelah dia pula ada Uzbeknya clock tower aku rasa. So time aku datang tarikh hari ni 25 hari bulan 4. Cuaca dah memang panas, jalan kering, dahaga. Kalau korang datang kat sini, stesen Amir Timur, korang turun, jalan je keliling kawasan ni. Memang sekeliling dia adalah tempat-tempat attraction. Korang boleh tengok lah macam-macam ada kat sini apa semua. Mesti korang nak tahu kan, dekat Uzbek ni susah tak kalau nak survive, nak guna public transport dia, nak makan apa semua. Secara jujurnya memang senang lah. Sebab sini mostly penduduk dia majority Muslim. So makanan halal banyak. Public transport dia pun lengkap. Aku so far, mula-mula hari pertama aku naik Yandex. Tapi bila aku dah tahu cara naik train dia memang sangat mudah. Sekali naik train dia RM1. So satu kali kau naik RM1. So satu hari kau naik 5 kali pun baru RM5. Lagi murah, lagi jimat lah kalau kau naik train. Dekat Hotel Uzbek, depan dia korang boleh tengok ada satu monumen. Nama monumen ni Amir Timur. Daripada sini kau boleh tengok ni Amir Timur, hotel luar sana. Daripada monumen Amir Timur, straight je ke depan, kau boleh nampak ada banyak-banyak konopi macam orang jual-jual apa semua. Kita try pergi explore pula kawasan tu, tengok diorang jual apa kat depan. Tak boleh melintas ikut atas jalan ni. So nak melintas kena lalu bawah. Diorang di atas, diorang mostly kebanyakannya kena turun bawah. So jom kita turun, kita tengok. Okay, memang semata-mata untuk melintas. Biasanya kalau aku pergi dekat area Nukus ke belah-belah atas, dekat kawasan tepi-tepi ni mesti ramai orang berniaga-berniaga. Tapi ni mungkin dekat diorang punya pusat bandar tak ada orang ni. Okay. Sampailah tempat yang jualan-jualan yang aku cakap tadi. So kat sini banyak makanan-makanan diorang jual. Dia macam samsa. Samsa kalau kita dekat Malaysia macam samosa lah. Yang ada inti ayam ada. Memang ramai orang kat kawasan ni. Tapi ni ramai orang muda dia. Baru kat sini baru nampak. Selalunya tempat kita orang pergi, kebanyakannya orang tua. Sukan untuk rekreasi untuk dia orang kat sini main pingpong weh. Tak kira umur, daripada muda sampai ketua main pingpong. Ada juga badminton, ada memanah tadi. Ini yang penting pingpong. Tak ada lah. Okay, ni ada lagi satu tempat attraction. Kalau ikutkan bumbung dia atas kubah dia warna hijau, tak nampak. Aku cuba ke belakang sikit bagi korang nampak yang kubah dia warna hijau tu. Settle explore aku dekat Uzbekistan. Siapa yang tengok video ni sampai dekat sini, aku nak ucap terima kasih sebab korang tengok sampai habis. Yang paling penting, korang jangan lupa subscribe. Untuk next episode aku akan bawa korang pergi ke Kyrgyzstan untuk tengok nature dekat sana.